No. Sunyo, kamu je yang tak boleh tunggang kuda dalam keluarga Honikawa. Tapi... Tak apalah, Sunil. Tunggang je lah. Tak payah takut. Tapi... Saya memang bencikan kuda. Jadi kan, saya tunggang kuda saya, Stallion, sambil ditiup angin di kawasan pegunungan. Senang cerita, memang pengalaman yang terbaik. Sunyo memang dahsyat. Baguslah awak ni. Betul tu. Saya pun nak cuba tunggang kuda lah. Kan, Nobita? Shizuka, itu macam mustahil lah. Mustahil Nobita boleh naik kuda. Betul juga tu kan? Senang aja lah. Nobita, awak pernah tunggang kuda juga ke? Pernahlah. Jangan tipu lah. Nak tunggang kuda bukannya senang, tahu tak? Saya tak tipu lah. Saya pernah tunggang kuda macam tu. Pegasus. Betul. Saya pun ada Pegasus saya sendiri. Dan saya selalu tunggang dia pergi jalan-jalan, tahu? Awak tunggang Pegasus. Bila awak tunggang? Mana ya? Kau tak silap? Dekat Afrika. Oh, awak tunggang Pegasus di Afrika. Cemburunya saya. Saya pun nak cuba tunggang Pegasus lah. Iya ke? Kalau macam tu, saya bolehlah minta tolong pada Doraemon. Kalau awak tipu, saya goreng hidung dan telinga awak tu. Saya tahulah. Jadi, marilah kita suruh dia bawa kita sekarang. Hei, Nobita. Tak apa ke kalau awak cakap macam tu? Tak apa, nanti saya suruh Doraemon keluarkan pintu ke mana saja. Pegasus tu cuma haiwan dongeng je lah. Kalau awak cari satu dunia pun takkan ada lah. Zaman dulu ke atau sekarang memang takkan ada. Betul ke? Tak sabarnya saya nak jumpa Pegasus. Iyalah. Baru saya teringat. Doraemon tak dekat rumah sekarang ni lah. Selamat datang! Macam mana ni? Sinu cakap dia nak cuba tunggang Pegasus. Alah, cuma itu je ke? Itu je ke? Pegasus tak ada kat mana-mana dalam dunia ni tahu. Saya tahulah. Kapal safari. Baik, naiklah benda ni. Tapi cuma 4 orang saja boleh naik. Jadi kita buat cabutan. Boleh naik. Boleh naik! Boleh naik. Tak boleh naik. Tak mungkin. Memang bertuah kan? Kita semua dapat naik. Cepatlah. Baik-baik, pakai tali pinggang keledar lepas dah masuk ya. Saya pun nak pergi. Alamak! Keadaan sekarang akan jadi teruk ni. Taman Safari Haiwan Dongeng. Sunio, awak tak boleh buat macam ni lah. Sebenarnya kenderaan ni pergi ke mana? Saya tak nampak apa-apa dekat depan lah. Apa yang dah jadi sebenarnya ni? Sunyo, pandu tu betul-betul lah. Nak pandu betul-betul macam mana? Saya bukannya tahu. Tak kisahlah, buat je lah apa-apa. Tapi memang macam ni kan?
semua tak apa-apa ke? Sunyi mana? Sunia, awak tak apa-apa ke ni? Nampaknya kapal kita dah rosak teruk. Ya, memang teruk. Tapi kita dekat mana sekarang ni, ya? Saya tak pernah tengok pemandangan ni. Saya rasa sini bukannya Afrika, kan? Entah kenapa saya rasa sini agak menakutkan. Pegasus! Memang betul ada lah. Ya, hebat betul lah. Tengok. Pegasus ni memang wujud kan? Ini tak mungkin. Ini semua tipu. Saya tahu. Ini mesti patung yang ditempah khas kan? Dalam benda ni mesti ada manusia. Mesti ada zip dekat mana-mana ni. Tak ada. Saya tahu. Ini mesti mimpi kan? Cuba tolong tampar saya kuat-kuat. Lepas tu mesti saya akan bangun dari tidur. Tak apa ke? Saya tak sedar lagi. Pukul kuat lagi. Kuatlah sikit. Kalau betul awak nak sedar sangat, tak apa. Serahkannya pada saya. Nak rasakan ni. Sekejap. Sakitnya. Ini bukan mimpi. Jauhnya dia terpelanting. Huh? Sunia! Huh? Tengok tu. Pegasus. Bukanlah. Itu unicorn. Memang hebat betul lah kan? Awak nak suruh saya tunggang awak ke? Ya, rasanya. Boleh ke naik 3 orang sekali ni? Kenapa pula ni? Kenapa pula saya tak boleh naik, ha? Apa tu? Seronoknya. Saya rasa macam pelik je lah. Mana ada, tak pelik lah. Shizuka, boleh tukar dengan saya tak? Tak nak lah. Sunia! Sunio ni, dia dah terpelanting sampai mana agaknya ya? Ada tari-tari lah. Comelnya. Tumpang tanya, ada nampak budak lelaki jatuh ke sini tak tadi? Arah sana ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita di dunia mana sekarang ni ya? Memang agak pelik. Tapi memang dunia yang cantik. Ya, betul tu. Kan, Giant? Betul tu. Saya memang dah agak. Saya memang bencikan kuda. Ada apa ni? Musang dia rupanya. Hantu musang ke ni? Hantu labu. Sebab apa pula ni? Giant, Nobita, Shizuka. Ini kan Pegasus tadi tu. Oh, kuda dengar tak? Berani betul awak tendang saya jauh-jauh tadi ya? Wah. Nampaknya dia memang betul-betul hidup. Tak. Ini semua mustahil. Mungkin. Robot tak? Mesti ada butang dekat sini.
Najis! Besarnya najis kuda ni! Habislah rambut saya! Busuknya! Memang kuda betul lah! Tunggu! Jangan pergi! Oi! Jangan tinggalkan saya di sini! Dia ni kan... Dahlah, rosakkan rambut saya yang bergaya ni! Tadi, awak ada dengar tak suara Sunio? Yelah kan? Mari pergi tengok. Tak apalah, saya boleh jalan sendirilah. Turunkan saya. Tolong saya! Hantu air! Tolong! Aha. Kenapa saya boleh jadi macam ni? Saya nak balik ke rumah saya lah. Laut lah. Tak ada pun. Tadi pari-pari suruh kita ke sini. Apa benda pula tu? Hei, itu kan ikan duyung kan? Ada nampak budak lelaki tak? Ini bukan ke? Kasut Sunio lah. Mungkin dia dah terjatuh dalam laut tak? Tak mungkin. Sunia! Apa ni? Gempa bumi. Tengok sana tu. Jangan! Kan saya dah cakap, mana boleh takutkan pengunjung? Doraemon! Apalah, bahayalah kalau turun dari kapal tadi. Mana kami tahu? Awak tak dibenarkan turun dari kapal safari dalam taman safari ni. Taman Safari? Ya, yelah. Saya tak bagi tahu lagi tadi. Ini Taman Safari Haiwan Dongeng di abad ke-22 lah. Taman Safari? Betul tu. Dengan teknologi abad ke-22, kami hasilkan haiwan dongeng dan biarkan mereka hidup sendiri. Ibarat taman tema untuk kita berseronok. Kita boleh lihat pelbagai haiwan dongeng di sini. Hidup dalam dunia semula jadi. Dengan kapal safari ni, awak boleh datang dari zaman apa sekalipun. Dia ni adalah pekerja di dalam taman safari ni. Saya minta tolong dia sebab keadaan kat sini macam mencemaskan. Kami minta maaf ya. Lepas ni berhati-hati ya. Mana perginya Sunyu? Sebenarnya, Pegasus dah terpelantingkan dia dan tak tahu kat mana dia pergi. Apa awak cakap? Kita boleh cari dia tak? Nampaknya kita kena cari dia. Tapi kan, selagi dia tak ke sana, tak apalah. Ke sana mana? Di depan ni ada pulau kecil yang agak misteri. Bila hari gelap, haiwan dongeng yang liar akan jadikan tempat tu kawasan yang sangat bahaya.
Mama. Kalau lompat boleh sampai ke sana ke? Tapi saya kena pergi juga. Apa ni? Apa pula ni? Kamu semua, sini bahaya. Jadi cepat balik semula. Junior berada dalam bahaya. Takkan kami nak duduk diam aja. Betul, betul. Lagipun dah gelap sangat dah ni. Minta-mintalah, tak ada apa-apa. Baiklah, berpecah dan cari dia. Junior, kami datang. Tunggu. Apa benda tadi tu? Hantu ke apa benda tu? Ada apa pula ni? Apalah, awak lagi ke? Awak buat saya terkejut saja. Disebabkan awak, teruk saya jadinya. Tahu tak? Awak tak boleh bergerak ke? Oi. Yelah, saya tolong. Awak dah buat saya teruk macam ni. Tapi saya ni memang orang yang baik hati, kan? Awak kena berterima kasih. Tak cakap apa-apa pun. Macam mana ni? Tidak! Lari! Baiklah! Cepat lari! Lari! Ambil ni! Rasakan! Terima kasih! Berjaya! Apalah dia ni, besar je lebih rupanya. Awak nak suruh saya tunggang, tetapi mustahil. Berhenti cepat. Habislah kita. Baiklah, saya boleh. Tak apa, saya tak takut. Marilah. Pergi.
Sunio! Awak boleh tengah Pegasus. Wah. Sunio, awak memang hebat. Marilah! Yahoo! Macam itulah ceritanya. Jadi sekarang ni dia dan saya dah jadi pasangan yang sesuai, kan? Oh, janganlah malu-malu. Sudahlah tu. Tak payahlah nak malu. Yelah. Apa masalah awak ni?